Aku pakai CCTV ni dah bertahun-tahun dah. Dia memang saiz kecil macam ni. Lepas tu dia tak ada wire apa sebab dia dah ada bateri. Lepas tu kalau kau nak tengok dia punya video kan, kau tengok kat situ. Clear ke tak clear dia punya video ni? Bagi aku memang sangat-sangat clear guys. So ni dia punya tapak. Tapak dia ni magnetic tau. So kau tampal je dekat situ. Lepas tu dia punya kamera ni kau just letak je dekat atas macam tu. So kau boleh angle lah. Nak angle mana boleh pulas macam tu. Lepas tu dekat bahagian atas ni kau boleh nampak kat situ dia ada speaker. Dekat bahagian depan tu dia ada dia punya microphone. And dekat bahagian belakang tu slot untuk masukkan memory card and untuk nak charge di CCTV. Kalau nak download dia punya footage video kan, ataupun kau nak tengok dia punya footage video, kau boleh monitor ataupun download je dekat dia punya apps ni. Kalau ada pergerakan dia akan bagi tahu ataupun dia akan record dekat CCTV ni. So dia punya quality macam aku cakap tadi dia memang clear. Kalau aku nak zoom pun kau boleh nampak kat situ dengan clear guys. So kalau kau nak CCTV ni kan, aku dah letak beg kuning dekat dalam video ni. Kau boleh beli dekat situ guys.